Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dah tengok satu video ni. Saudara-saudari sekalian, siapa dia Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar adalah bapa ceti. Bapa ceti. Zaman jahiliah. Dia kaya kerana dia peras orang-orang miskin. Zaman jahiliah. Orang ini masuk Islam. Bila Sayyidina Abu Bakar peluk Islam, Sayyidina Abu Bakar jadi manusia model. Sayyidina Umar, isteri orang, siapa-siapa yang cantik di Mekah Al-Mukarramah, kalau dia nak, dia pergi ambil begitu je. Isteri orang. Kalau anak dara orang lain, tak usah kira lah. Zina ini hobi dia. Umar peluk Islam. Dalam satu asar, ini bukan hadis, bukan apa. Ma min tariqin yatatarraqa bihi Umar ma yutabi'u syayatin. Mana-mana lorong yang Sayyidina Umar lalu, syaitan tak berani ikut. Ada yang mengatakan al-Umar wa syaitan wahid. Umar dengan syaitan makhluk sama. Punya kejam Sayyidina Umar. Masuk Islam, dia berjalan, syaitan tak berani ikut. Zaman jahiliah, syaitan dengan Umar makhluk sama. Sayyidina Uthman begitu juga. Sayyidina Ali begitu juga. Sayyidina Hamzah sama. Pertama sekali, saya kena tegaskan bahawa teguran ini sedikit pun tidak menafikan sumbangan beliau kepada perjuangan gerakan Islam. Mana yang baik, kita puji, kita iktiraf. Mana yang salah, mana yang buruk pada ukuran wahyu Allah. Pada ukuran sunnah Nabi SAW, kita wajib tegur tak kira siapa. Dan hal ini adalah berkaitan dengan ceramah beliau yang menyandarkan kepada para sahabat Nabi SAW. Ya, kita faham mesej dia. Sebab ada orang kata, salah ke? Sebab dia nak sampaikan mesej yang baik. We got the point. Poinnya ialah, beliau nak bagi tahu, Islam berjaya mendidik seseorang yang bersifat buruk di zaman jahiliah menjadi orang yang terbaik bila dia masuk Islam. Itu kehebatan Islam. We get the point. Isunya ialah, bila bersandarkan pada para sahabat, fakta yang dinyatakan, maklumat yang diberitahu adalah maklumat yang bersifat fitnah pada para sahabat. Siapakah para sahabat? Para sahabat Nabi adalah man laqiyan Nabi, mereka yang bertemu Nabi, wa amana bihi, mereka yang beriman dengan Nabi, wa mata bil iman, dan dia mati dalam keadaan dia beriman pada Nabi. Dan di antara para sahabat, ada yang disebut sebagai sahabah kibar, iaitu sahabat-sahabat yang besar, yang paling top lah. Itulah dia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali. Tokoh yang sedang kita maksudkan, Al-Fadil Ustaz Datuk Dr. Nik Zawawi, dia mengatakan bahawa Abu Bakar dia adalah ceti dan dia kaya kerana kerja ceti tersebut. Dan yang kedua, dia menyandarkan kepada Sayyidina Umar. Sewaktu dia sebelum masuk Islam, dia berzina, dia main dengan bini orang. Bahasa mudahnya, dia playboy zaman jahiliah lah. Dan ada beberapa sifat yang buruk pula yang disandarkan pada Sayyidina Umar, sama juga pada Osman, sama juga pada Ali. Sahabat-sahabat semua, kalau kita merujuk pada kitab-kitab sirah, sama ada Fiqh Sirah Ramadan Al-Buti, Al-Ghazali, Fiqh Sirah Ibn Hisham, Tabaqat Al-Kubra, Al-Bidayah wa Nihayah, Rahiqul Makhtum, tidak disebut pun bahawa pertama Abu Bakar seorang ceti dan dia kaya pula hasil daripada jadi ceti. Malah tak pernah menyebut pun Sayyidina Umar Al-Khattab seorang penzina dan playboy di zaman jahiliah. Dan sekiranya Al-Fadil Datuk Dr. Nik Zawawi ada sumber yang berkata begitu, boleh kemukakan. Tetapi sekiranya tidak ada, ini adalah satu pembohongan yang besar dan fitnah kepada sahabat Nabi SAW. Nabi sebut di dalam hadis Sahih Bukhari, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencerca sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum mithla uhudin zahaban, walaupun engkau telah menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Nabi kata, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, ia tidak akan sama walaupun secupak iman seseorang, malah tak sampai separuh pun. Hadis ini Nabi menekankan larangan kita mencerca para sahabat. Dan bila menyebut mencerca para sahabat, bukan sekadar maki. Maki itu memang obviously salah lah. Termasuklah menyandarkan perkara yang tidak benar dan palsu kepada para sahabat ajma'in. Sayyidina Abu Bakar di dalam kitab-kitab sirah
Memang beliau berharta, tetapi dia berharta kerana dia seorang peniaga. Ada riwayat menyebut bahawa beliau seorang bazaz, dia seorang peniaga, dia jual kain. Dan Saidina Abu Bakar cukup dikenali kerana sifat baiknya. Dan beliau sendiri pun, walaupun sebelum masuk Islam, tak pernah minum arak. Let alone nak menjadi chatty. Dan berkaitan dengan Saidina Umar pula, ada banyak jugalah kisah-kisah yang tak sahih dan palsu tentang Umar ni. Malah famous antaranya cerita tentang Umar sewaktu zaman jahiliah, dia pernah menanam anak perempuannya hidup-hidup. Ini adalah kisah yang palsu dan tidak benar. Sangat tidak sahih. Tiba-tiba muncul cerita terbaru bahawa Saidina Umar seorang kaki zina, dia suka rembat bini-bini orang. Ini ternyata fitnah yang besar kepada Saidina Umar Al-Khattab. Umar dikenali sebagai seorang yang tegas, gedeber. Sebab tu syaitan takut kat dia. Tapi nak kata dia ni kaki perempuan, tidak ada sandaran mana-mana kitab sirah yang menyatakan sebegitu. Dan sedih sikitlah bila ada di kalangan sahabat-sahabat dalam parti yang sama menegur beliau. Dia jawab dengan jawapan yang agak sedih lah. Dia kata, orang bodoh sahaja yang tak faham tu. Tunggu jawapan ana insya-Allah, biar panas baru sedap makan. Adakah ini akhlak yang nak ditampilkan sebagai seorang pendukung gerakan Islam? Sebab teguran yang sedang berlaku sekarang ini bukan hanya daripada parti lawan. Malah yang menegur adalah di kalangan para ilmuwan, termasuklah sahabat-sahabat daripada parti yang sama. Saya doakan semoga isu ini dapat dileraikan dengan cara yang baik. Sebab semua orang tahu, tak kira siapa, kita adalah manusia, kita tak dapat lari daripada kesilapan. Dan seorang yang berjiwa besar, bila dibuat silap, dia mengakui kesilapan dia dan dia tidak segan dan silu untuk meminta maaf. Jauh sekali mengatakan orang bodoh. Balik perkataan ini, penggunaan ini, saya tarik balik dan saya mohon maaflah kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'. Pertamanya saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua para ilmuwan, semua para sahabat-sahabat saya yang memberi komen yang kebanyakannya baik di dalam Facebook masing-masing, dalam WhatsApp yang dihantar kepada saya. Ada dua. Yang pertama memberi sokongan yang baik, yang kedua menegur. Bukan bermakna membantah, menegur kerana dia membabitkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sendiri sama sekali tidak berniat menghina para sahabat. Cuma kesilapan di sebelah saya bila saya menggunakan satu perkataan yang agak besarlah, pembapuk ceti kaki zina. Jadi saya tarik balik perkataan ini, penggunaan ini saya tarik balik dan saya mohon maaflah kepada sesiapa yang terasa hati, dan saya ucap ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi teguran yang membina, dan kepada yang menegur cara melulu itu, lain kali jangan melulu tegur, kerana benda yang berlaku di zaman jahiliah ini dia sememangnya tidak ada riwayat. Kalau ada riwayat pun dia mesti dhaif. Mesti dhaif itu zaman jahiliah. Cuma tersilap bila saya sandarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan para sahabat. Sistem pemerintahan ini sememangnya kalau berlaku macam jahiliah berlaku ataupun tamadun Rom, Amerika ke siapa zaman ini termasuk negara kita, bila kita tidak membawa agenda Islam, dia akan membabitkan semua pihak bergelomang dengan benda-benda yang tidak baik, seperti riba, rasuah, salah guna kuasa, penindasan, penyelewengan, dan banyaklah kita dengar pada hari ini ada jenayah koprak lah macam-macam, gangster tu macam-macam. Jadi
memberi gambaran yang saya nak gambarkan dalam ucapan saya bahawa sistem pemerintahan hanya boleh dibetulkan oleh Islam. Zaman jahiliah berlaku begitu. Walaupun memang dalam kitab-kitab disebut umum, tetapi kalau kita lihat bukan menjadi satu kesalahan besar lah. Tapi saya tarik balik yang tu. Saya tarik balik. Tapi perlu kita ingat bahawa sahabat ke siapa ke bila duduk di zaman jahiliah, mereka ini belum Islam. Belum Islam. Tidak ada kekuatan dalaman, tidak ada kekuatan iman, akidah yang membolehkan mereka ini melepaskan diri daripada zina, daripada kesempatan untuk mengauk kekayaan dan seumpamanya. Sebab itulah kita lihat berlakunya sistem penghambaan, sistem hamba abdi, dan ramai para sahabat kita yang peluk Islam, kemudian mereka merdekakan hamba. Bermakna hamba ini daripada zaman jahiliah, kerana salah satu daripadanya kerana hutang tak boleh dibayar, kemudian lalu orang ni diisytiharkan di Kaabah menjadi hamba abdi. Apapun saya pohon pembetulan dibuat, dan saya tarik baliklah Bapak Ceti apa semua sekali yang saya sandar kepada Sayyidina Abu Bakar itu zaman jahiliah, dan saya tidak pernah mencaci sahabat kerana istilah sahabat ini iaitulah selepas daripada mereka peluk Islam. Kita tak pernah, dan jangan ada sesiapa yang mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apabila dia peluk Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh sama sekali kita mencaci, mencela para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Jadi itu saja yang saya nak sebut pagi ini, dan saya ucap ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang buka kitab, cari ilmu, dan ramai juga yang buat cerita macam saya sebelum ni, tapi dia sendiri pun masuk juga, dia kata tak betul, dan banyaklah maknanya ada hikmah dia. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua diberkati oleh Allah, dan saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sangat jujur menegur saya, sangat jujur menegur saya, dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada seluruh umat Islam dalam negara kita. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.